kerana datang ke sini, dapat saya berkenalan dengan tuan-tuan dan perempuan lah. Jadi saya tahu tuan-tuan ni telah terpilih. Tadi Cik Aiman dah cakap dah dapat pensijilan. Dan saya harap apa yang ilmu yang tuan-tuan ada ni mesti berlaku di sekolah tuan-tuan dulu. Itu penting. Maknanya kita ni mesti jadi jago kampung dulu. Baru jago di luar. Maknanya macam Juliza tadi buktikan dekat sekolah dah buat apa, Mimi. Itu perlu ada. Baru kita boleh bawa benda tu keluar. Untuk menjadi daya tarikan. Sebab kita lihat kat sini dalam kita punya 7 teras pun pendigitalan tu ada. Kita tak boleh lari dah. Tadi saya baru sign pengesahan KPI pengarah yang baru, iaitu 96% ke Aiman penggunaan guru menggunakan AI. 96 ke sasaran pada saya. Saya pun lupa tadi saya ada sign. Jadi penggunaan dalam portal delivery. Kan. Jadi maknanya itu saya sign tu, tanggungjawab tu memanglah pada Aiman, tapi tuan-tuan ni adalah orang yang akan membantu penggerak untuk mencapai semua guru-guru kita tadi tu. Kalau kata 8 orang itu dah 8 orang tu mesti dah tahu. Wajib tahu. Wajib dah tahu. Tuan-tuan nak kena tak boleh kata dah. Jaga sekolah tuan-tuan dulu. Pastikan mereka boleh gunakan. Sebab kita dia punya jurulatih. Betul tak? Nanti sekolah kata SKJ masih tak ada letak. Tak 1% pun. Maknanya kita mesti cikgu kita dah tak boleh. Kita mesti pastikan at least kalau sekarang ni kita dah capai dah untuk login ID 5. Tapi nak menggunakan itu satulah. Itu sebenarnya benda yang mudah kita ukur. Maknanya pihak ID 5 boleh tengok siapa yang guna. Tapi sebenarnya tujuan kita ialah pendigitalan ni ialah untuk anak-anak kita. Dia suka untuk belajar. Sebab digital ni untuk mereka. Bukan ilmu kita dah. Kita memang dapat ilmu, tapi sebenarnya sekarang ni untuk anak-anak kita. Macam sejarah tadi Fatih cakap kan. Kalau kita tak jadikan pengajaran yang menarik, makin lama budak akan boring dengan bosan sejarah. Jadi memang gunakan pendigitalan lah untuk menarik minat budak-budak kita belajar. Contoh juga isu keciciran non-digitable tu tak boleh kompromi lah. Tapi apa cara disebut oleh YB Menteri? Pendigitalan. Memang dia nak digital. Memang nak kita gunakan pendigitalan ni untuk anak-anak. Kalau tuan-tuan ni mesti rasanya dah ada anak kecil ke apa, yang ni dah tak boleh nak kata apa dah. Tak ada ni anak-anak kita, cucu saya pun dah pandai. Lahir-lahir sekarang dia pun dia dengar je nyam tu kan dia berlari. Ni dia pun sama tengok. Dia memang menarik tak boleh dia budak-budak. Kalau di sekolah tak buat benda tu lagi, dia akan rasa sekolah tu boring kan. Tak boleh, masih lagi bercakap. Tapi itulah yang tuan-tuan rasa ada. Masih tu masih berlaku kan. Masih lagi cikgu kita masih bercakap. Tak gunakan cok and talk. Sampai saya risau nanti sampai macam mana akan berlaku pada anak-anak kita yang akan boring. Selama ni dia pegang handphone. Balik kat sekolah tak ada handphone, TV pun tak ada. Jadi saya risau benda-benda tu menyebabkan minat dia. Itu yang isu-isu keciciran lah. Jadi saya memang mengharapkanlah ilmu-ilmu yang tuan-tuan ada ni guna pakai di sekolah dulu. Pastikan di semua sekolah tuan-tuan ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sekolah ni. Kalau tak dapat pun 100%, 99.9%. InsyaAllah. KJ ni mah. Mungkin ada cikgu ataupun ada pelajar kita yang kita tak boleh nak cakap. Tapi kita kena buktikan lah pada guru sekolah-sekolah yang tak ada sijil ni. Cikgu-cikgu sijil ni. Bahawa kita boleh buat benda ni. Dan itu satu. Yang kedua ialah tuan-tuan punya fardu kifayah tuan-tuan lah. Untuk sekolah lain. Di bawah pengurusan USTP, pengurusan SSTP akan buat program, tuan-tuan akan kena kongsi ilmu yang tuan-tuan ada.
supaya ilmu tu dimanfaatkan oleh guru-guru yang lain. Itu sangat penting lah bagi saya. Sebab peruntukan kita duit ada kan, banyak yang maknanya ada khusus. Maknanya tenaga pengajar ni lah dia kan. Tuan-tuan kena bagilah ilmu tu untuk dipanjangkan pada cikgu-cikgu yang lain. Dan semoga tu semua akan jadi manfaat pada anak-anak kita. Kita tak ada lain lah manfaat kita pada anak-anak Negeri Sembilan. Sebab pertama sekali bila sebut keciciran, kehadiran, dia mesti kait dengan pendigitalan. Antara mungkin puncanya dia dapat kena pasti kita punya PDPC cikgu tak menarik. Kita tak boleh nafikan benda tu. Tapi apa cara nak menarik? Salah satunya itulah antaranya pendigitalan. Jadi tuan-tuan kena bekerja keras lah. Utamanya si Aiman lah. Sebab saya ada sign tadi tu. Saya punya KPI pengarah yang baru. Dulu tak ada. Dulu KPI sektor je, sekarang jadi KPI pengarah. Jadi maknanya cikgu kena masuk AI. Itu sebab dia senang diukur. Tapi sebenarnya apa impak dia ialah untuk budak. Dia akan secara langsung akan meningkatkan kehadiran. Bila meningkatkan kehadiran, akan result akan baik, akan meningkat juga. Dia akan terus, akhirnya budak kita lah yang berjaya. Akhirnya kajian pasaran kerja budak kita pun akan meningkat. Ini orang KV ni akan melahirkan pelajar-pelajar yang berkemahiran. Jadi maknanya akhirnya kajian pasaran budak kita lakulah. Mungkin saya ada masa saya mesyuarat dengan PMX lah. Action jugalah kan. Saya tak pernah rasa satu bila dengan PMX. Saya merasalah dah itu pertama kali kan. Memang saya cakap lah bila dia mempromosikan mesyuarat PMX kita, memanglah cakap tentang ekonomi. Dia cakap, saya nampak dia tu, kita dah ke arah negara maju. Dia dah bawa banyak pelabur-pelabur datang buka buat pelaburan di Malaysia. Tapi saya risau dia tu, anak-anak kita. Pendidikan ni, adakah anak-anak kita ni capable untuk mengisi? Sebab dia contoh dia kata, pengisian STEM tak dapat lagi kita penuhi. STEM A ke, STEM B ke, STEM C. Tak ada, tak capai. 60-40 tak berlaku. Siapa yang nak bekerja nanti? Ni bawa kilang banyak ni. Engineer siapa? Kalau kita sendirilah tak tanamkan minat budak. Macam tadi, siapa? Mimi tentang mari itu sains kan? Cara begitulah menarik minat. Dia tak takut dengan sains ni. Bila sebut sains, math, budak kita, budak Melayu kita lah. Saya cakap macam tu. Budak Melayu kita yang tak nak masuk sekarang ni. Siapa yang kita nak 20 tahun akan datang, yang akan 10 tahun akan datang, yang akan bekerja. Itulah orang muda ni yang akan membantu anak-anak kita lah. Yang akan, yang boleh jadi engineering, chemical engineering, pakar ICT yang dapat mengisi jawatan-jawatan yang akan terbuka. Sekarang ni pun itu PMS cakap macam tu. Dia cerita terus pendidikan. Macam mana kita nak buat ni? Macam mana budak-budak kita ni? Itu sebab dia kata SPP semua nak 100% tu kan. Walaupun sebenarnya dia cakap 70, sekarang pun SPP tak ada masalah. Memang dia orang dah STEM dah. STEM A atau B ataupun C. Cuma harian lah. Jadi sekarang kita lah, tuan-tuan pilih peranan sebagai guru di peringkat menengah ataupun rendah ni, saya risau. Ya Allah. Rendah ni sebab dia bila dia suka sains, dia suka matematik, bila menengah capat dah ambil, dia tak ada risau lagi. Tuan-tuan kenalah ajak rakan-rakan cikgu sains, cikgu matematik untuk digitalize. Jadikan PDP yang menarik. Itu je. Sebab apa-apa pun mesti bermula di bilik belajar.
macam mana lah kita cakap macam-macam ni. Hebat, baguslah kita pergi ke luar negara, apa semua. Tapi dekat bilik darjah tu apa berlaku? Saya masih lagi turun tengok cikgu yang masih Cak mentok. cok entok. Pukul masa tu jam 12.30 hari. Bayangkan budak tahun 1 baju dia mengala. Warna. Saya warna 9 warna. Saya tak ada didik ibu ke, kata bagilah hiburan ke kan. Baru dia nyanyi. Budak tu pun bernyanyi lah sambil mewarna. Tak maksudnya kan saya pergi ke satu lagi sekolah masa yang sama 12 lebih. Cikgu tu buka TV. Buka TV. Yelah kita tak boleh kata sekolah tu tak ada TV, tapi ada cara lain kan. Budak tu gembira. Kita nampak budak tu gembira. Dah bayangkan. Keseronokan belajar. Keseronok pukul 12 hari juga. Peak hour belajar. Bukan kata Peak hour. Mati kita saya masuk pun dia pun energi selamat pagi dia pun happy. Mula-mula saya tak happy. Dulu juga lah. Budak kita tak happy. Itulah yang macam mana saya rasa nak macam dah dari segi infra tu satu betul. Tapi tak semestinya ada infra, perlu semua ada TV ke apa benda tu. Kadang-kadang kita turun sekolah kan, dia ada iPad sekolah. Tapi budak tak guna. Ya. Kita tanya rupanya cikgu dia tak ada kemahiran. Itulah. Sebab tu kenapa tak cari kita banyak pakar-pakar kan untuk buat program kat sekolah. Sekolah yang saya pergi yang saya cakap tu bila betul lah makmal komputer dia tu dia kata aircon yang masalah. Lepas tu saya cakap mana apa? Kita ada iPad puan. Aduh, berapa dapat? Berpuluh dapat. Banyak. Banyak. Sekolah cerdik. Nanti cerdik. Bagi kuota lah. Sekolah mana? Saya pun nak lah macam tu. Sekolah mana? Itulah, itulah sebabnya. Tak apa, nanti kita akan tunggu sekolah. Maksudnya dia Dia kena ada banjir. benda tu. Kena Tak guna, tak guna. Mungkin dia tak ada guna dekat bilik mama komputer, tapi dia boleh bawa. Benda tu boleh bawa. Saya rasa internet pun dah menggunakan dalam sekolah. Ya, kalau cakap dengan Puan Aina, bisingkan Puan Aina dia. Puan jangan dengar cakap sekolah, kita orang dah pergi turun. Kalau banyak alasan. Benda macam tu, rosak lah kata betul. Itulah, saya rasa macam itulah. Tuan-tuan lah ikon sebenarnya untuk membantu, untuk nampakkan, sebar luaskan lah. Besar sebenarnya tuan-tuan punya tanggungjawab ni. Untuk mempengaruh. Pengaruh. Pengaruh. Ada fungsi. Untuk bantu makin ramai membiak tadi lah. Ramaikan lagi. Pembiakan. Ramaikan lagi lah. Kalau macam Seremban berapa orang, mesti dah ada dah. A good leader create another leaders. Kena carilah tim-tim yang maknanya kalau dah pergi ke contohlah Pinang orang pergi KPM. Apa yang KPM ambil? Kita tinggal kat mana? Kena ada create another leaders yang sama macam kita. Ni dah ada mentor contoh. Kata dah mengaku kan. Ya. Saya. Maksudnya percayalah kita melahirkan orang yang boleh menambahkan bilangan budak. Jadi itulah harapan saya sebenarnya untuk tuan-tuan. Saya ucapkan tahniah kerana dapat lagi sijil kan. Okey. Tahun ni bersama kontrak. Kalau ada apa digaji kan. Tak ada orang mohon untuk DC. Ya. Dah selamat dah. Kenalah mohon. Ni tahun ni. Tahun ni cuba. Sebab Dah ada sertifikat semua kan. iya. Masa syarat Nazim pun cakap itu antara Nazir pun kata risau bila tak ada orang nak. Banyak. Banyak kosong benda tu. Ada banyak kelebihan yang boleh kita makin saya di peringkat jabatan ataupun Cik Aiman. Saya rasa memang kita akan persijilan tu yang penting kita buat cuti supaya dia boleh mohon. Betul. Added value. itulah. Jadi saya harap teruskan perjuangan. Saya harap apa yang saya cakap tadi itu dapat tuan-tuan buat dekat sekolah dulu. Jadikan sekolah kita contoh, kemudian kita tarik sebanyak mana
ilmu yang kita ada tu kita bagi pada Sekolah inspirasi. kena buat. Jadi SK Jimah baru 1, ada lagi SK Jimah 3 ke apa. Boleh, patutnya tak ada. Lahirkan KG2. Pengatua ni. Pengatua Ada bulan cuti. Macam tu mesti ada. betul. Kata kita dah jadikan satu benda yang macam tadi kata, walaupun sekolah tak ramai kita ambil tanggung. Carilah yang yang sekolah yang lain. Sawah Raja pula. Lebih kurang je. Yang kecil-kecil tu tarik. Ya, betul. Buatlah rakan strategik untuk tambahkan lagi. Betul. Itu penting. Tapi apa-apa pun saya cakap tadi, semuanya bermula dari bilik Darjah. bilik darjah tu. Sebab kata Dr. Azam lah, kita pumpang hantar macam-macam ni. Ya, betul. Tapi bila kat bilik darjah tu balik cik, Betul. Dia sama tak ya. ada. Sama ya. ada reformasinya, tak ada reform. Informasi. Penat dia kata tak tahulah, bukan tak faham kan, tapi kita macam-macam alasan, tapi tuan-tuan berjaya, ada tak boleh kita gunakan alasan yang sama kan? Yang saya sedih jugalah. Macam cakap beban kerja macam-macam memanglah. Tak ada siapa kat sini. Tengok kalau saya tengok pempengaruh tu, dia buat TikTok. Saya pun memang ada akaun TikTok Follow. Jangan lupa follow. Saya dah, bila saya terus jadi pengarah, dah cacak lah 1,000 lebih. Wow. Ramai. Beratus-ratus je kan. Bila pengarah tu, ramai lah follow. Boleh beg kuning. Beg kuning. Beg kuning. Beg kuning. Boleh buka beg Boleh kau kan? Jual nemtek, jual Malaysia punya kata. Gila dah buat macam tu. Jual. Tapi maknanya apa, saya tengok baguslah influencer tu kena Betul. buat selalu. Ya. Buatlah selalu. Live Tak apa, selalu. benda yang menjelaskan. Bukan harapkan podcast saja kan. Perlulah you all ni kena buatlah TikTok yang ceritakanlah kebaikan-kebaikan di sekolah. Jangan cerita TikTok asyik cerita budak kena bully. Tak ada pun. Positif kan? Buatlah TikTok yang positif. Yang positif untuk kita. Maknanya apa yang tuan-tuan dah buat. Sebab kita kena war-warkan. Janganlah negatif sangat cikgu kita ni kan. Tapi itulah masalahnya bila benda yang negatif ramai. Cepat je. Share. FYP. Ramai share. Okey, itu saja. Saya rasa itu sajalah. Cik Aiman.